Content marketing strategi yang seterusnya ialah bila you all tak tahu nak buat konten apa, you all fokus pada dua topik ni je. Satu ialah tentang isu dan satu lagi ialah tentang hope ataupun harapan dia punya audience. Tapi yang paling penting dia adalah isu audience dan juga hope ataupun harapan audience, bukan harapan you all. Okay? Contohnya adalah bila you all buat konten tentang isu. Apa isu klien you? Apa isu you punya pelanggan you? Contoh, kepada mereka yang nak menunaikan umrah tahun 2026 ni, mungkin anda akan ada masalah, tak ada pakaian yang sesuai, tak ada tudung yang sesuai, tak tahu nak pakai tudung hitam ke tudung putih ke. So ini tips dari kami travel agent untuk panduan anda menunaikan umrah. Okay, so kita menjawab isu diorang. Ataupun kita nak buat konten tentang harapan. Kalau anda berharap nak pergi umrah musim sejuk tahun ni tapi tak tahu macam mana nak book tiket, contact di kami akan bagi consultation percuma kepada anda. Dalam consultation free tu kami akan bantu anda susun jadual pembayaran supaya anda dapat menunaikan impian menunaikan umrah musim sejuk tahun ni. So, kalau tak ada idea nak buat konten apa, cuba guna content marketing strategi isu dengan hope. InsyaAllah you all akan buat konten yang relevan kepada audience.